Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini, Cikgu Fauzi bin Abdullah, penolong pegawai pendidikan daerah Marang, unit menengah dan tingkatan 6, sektor pengurusan sekolah. Podcast istimewa pada hari ini, kita akan membincangkan tentang isu-isu yang berkait rapat tentang pengurusan pertukaran murid warga negara di sekolah. Okay, Cikgu Fauzi, antara isu yang saya diberitahu yang akan kita kupaskan pada hari ini merangkumi 4 tajuk. Okay, yang pertama mengenai pertukaran murid warga negara antara sekolah. Yang kedua, prosedur murid yang ingin bersekolah semula. Yang ketiga, prosedur murid yang ingin menangguhkan persekolahan. Dan yang terakhir, mengenai murid yang menumpang di sekolah yang lain. Baik, Cikgu Fauzi, boleh saya mulakan soalan pada Cikgu Fauzi? Okey, yang pertama, bagaimana prosedur bagi pertukaran murid warga negara antara sekolah? Baik, terima kasih sebagai pengacara kita. Untuk melakukan pertukaran murid antara sekolah dengan sekolah ini, antara kedua sekolah, yang pertamanya penjaga yang berhak ke atas murid tersebut perlu hadir ke sekolah asal murid berkenaan, maklum kepada sekolah nak buat pertukaran, dan sekolah akan lengkapkan borang PUA 275, dan dalam borang tersebut ibu bapa perlu nyatakan sebab untuk buat pertukaran itu, kenapa nak tukar. Okey, kemudian nanti dalam borang itu ibu bapa perlu kemukakan detail ataupun profil murid untuk kita lengkapkan. Dan borang tersebut akan jika perlu guru besar atau pengetua akan buat ulasan berkenaan permohonan tersebut. Perlu diingat, setiap borang PUA 275 itu perlu disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam borang itu, dan setiap dokumen itu hendaklah disahkan oleh mereka yang ada autoriti untuk buat pengesahan sesuatu dokumen. Okey. Jadi apabila borang tersebut telah lengkap diisi, sekolah akan serahkan kepada penjaga bawa borang tersebut ke pejabat pendidikan daerah sekolah yang hendak ditukarkan anak mereka ke sana nanti. Baik, itu saya dulu. Okey, baiklah. Okey, untuk soalan yang kedua, Cikgu Fauzi, apakah prosedur murid yang ingin bersekolah semula? Bagi murid yang ingin bersekolah semula, antara lainnya mereka perlu mengisi borang ASBS, iaitu borang yang melibatkan kedudukan pelajar sebelum ini mereka daripada sekolah, sama ada mereka dari sekolah swasta, sekolah agama, ataupun sekolah atau institusi yang perlu mereka nyatakan, dan borang tersebut hendaklah boleh didapati di PPD atau sebagainya. Ada sekolah-sekolah yang juga menyediakan borang tersebut, dan borang itu hendaklah dihantar untuk diproses di pejabat pendidikan sekolah yang dimohon untuk bersekolah berkenaan. Okey, jadi kalau kita perhatikan, selain daripada ada kalangan yang hadir ke sekolah tersebut untuk membuat pertukaran permohonan persekolahan semula ini, kalangan mereka yang biasanya berlaku proses berlaku perceraian, perlukan penjagaan anak. Jadi setiap borang permohonan tadi hendaklah disertakan sekali dengan, kalau jika perlu, terutama bagi mereka yang berlaku perceraian keluarga, perlu dapatkan hak penjagaan untuk urusan persekolahan anak mereka di pejabat, kalau kita di Marang ini di pejabat daerah Marang lah. Dan borang tersebut perlu diingat oleh penjaga bahawa borang permohonan untuk menguruskan permohonan persekolahan semula ini bagi sesuatu surat hak penjagaan ini hanya laku dalam tempoh 3 bulan sahaja. Jadi jika dah lebih daripada tempoh tersebut, ibu bapa perlu dapatkan hak penjagaan yang baru lah untuk mereka membuat pertukaran itu. Dan dalam macam tadi juga dalam PA, mereka perlu mengemukakan salinan-salinan dokumen yang diperlukan,
Dan yang lebih utama di sini, antara dokumen yang perlukan di situ ialah bil utility asal yang kita nak supaya untuk dijadikan sebagai rujukan. Kita nak tahu di mana ke alamat terakhir mereka untuk kita tempatkan sekolah yang sesuai untuk anak mereka. Okey. Jadi itu sahaja dulu jadi 3 Okey. Memang penjelasan yang sangat terperinci. Okey, untuk soalan yang ketiga pula, apakah pula prosedur bagi murid yang ingin menangguhkan persekolahan? Bagi murid yang ingin menangguhkan persekolahan, mereka cuma perlu hadir ke sekolah berkenaan dan maklumkan pada sekolah bahawa mereka nak tangguhkan persekolahan anak mereka. Sebenarnya untuk buat penangguhan ini ada atas beberapa perkara lah. Yang pertama, yang tak mungkin atas faktor kesihatan, faktor ibu bapa nak bergerak jauh daripada kawasan, pergi keluar kawasan dan sebagainya bagi tempoh-tempoh tertentu. Jadi anak-anak mereka ini mungkin akan mereka tangguhkan persekolahan sementara. Okay, jadi untuk penangguhan sementara ini mereka hanya perlu berurusan dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah ibu bapa perlu kemukakan surat resmi ke pihak sekolah, dan sekolah akan maklumkan kepada PBD berkenaan dengan PBD atau JPN berkenaan dengan urusan persekolahan ini. Jadi salinan surat makluman kepada sekolah ke PBD itu hanya sekadar makluman sahajalah. Okey, jadi segalanya urusan itu diuruskan oleh pihak sekolah. Okey, dan yang terakhir soalan daripada saya, okey, bolehkah murid menumpang di sekolah yang lain? Perkara ini pun sering kali terjadi, terutamanya pada musim haji ataupun ada ibu bapa yang perlu berada di luar kawasan atau urusan kerja dan sebagainya. Jadi anak mereka ini, mereka akan cuba dapatkan kebenaran dari sekolah untuk tumpangkan sementara anak mereka di sesebuah sekolah yang boleh yang memudahkan urusan. Sebenarnya dalam istilah urusan persekolahan ini, menumpang itu tidak dibenarkan. Okay? Jadi ibu bapa kena cari alternatif lain supaya anak mereka ini tidak tertangguh, tidak bersekolah dalam tempoh-tempoh yang tertentu itu. Jadi istilah menumpang ni tidak ada juga Aziz, ya? Istilah menumpang tu memang tidak boleh digunakan lah. Maksudnya kalau murid tu dia nak orang kata apa, ibu bapa dia mungkin cuti bersalin ke, maknanya kita panggil bukan istilah menumpang, istilah mendaftar di sekolah itu. Betul Cik Fauzi? Mendaftar di sekolah pun kita sebenarnya tidak boleh kita kalau di apa tu di sebuah sekolah terdapat atas istilah menumpang itu saja. Okey, baik. Kalau mereka nak bersekolah situ, mereka mesti buat pertukaran ke sekolah. Pertukaran, ya betul. Itu istilahnya pertukaran. Okey, baiklah. Okay, terima kasih banyak Cik Fauzi. Okay, secara keseluruhannya dapatlah kita rumuskan bahawa segala urusan-pengurusan murid sebenarnya perlu mendapatkan kerjasama yang erat sebenarnya antara pihak PPD, sekolah, ibu bapa dan ibu bapa murid itu sendiri bagi melancarkan segala proses yang berkaitan. Maknanya kalau tidak ada kerjasama antara pihak-pihak yang disebutkan tadi itu, memang segala-gala urusan untuk pertukaran murid, untuk murid mendaftar sekolah memang tidak dapat dilaksanakan lah. Okey, baiklah. Jadi saya mewakili pihak podcast merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Fauzi di atas segala info yang memang amat berguna tentang pengurusan murid di sekolah, terutamanya dalam konteks pertukaran murid warga negara. Sekian sahaja podcast kita pada episod kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, terima kasih.